tujuan kita bersama-sama dengan pihak universiti pada hari ini adalah kita ingin bergaul dengan pelajar-pelajar, terutama dari aspek perniagaan. Di sini bukan saja kita membuat amal, di sini juga kita mengadakan kayuhan, iaitu amal, perniagaan dan juga kayuhan pada pagi ini. Pada hujung minggu ni kita bersantai. Sambil santai ni kita bergaul antara student dengan orang public. Sambil itu juga kita menanamkan semangat untuk berniaga. Di sini lebih kurang ada 20 bus berniaga, iaitu bus car bus sale dan juga menjual barang ringan daripada produk-produk tempatan. Bagi ahli Dewan Perniagaan Kuala Lumpur mengadakan program pada pagi ini bukan sahaja menarik minat kepada pelajar-pelajar, ia juga memberi peluang kepada peniaga-peniaga kita meluaskan jaringan perniagaan mereka dan sambil itu mendidik pelajar-pelajar macam mana ingin menjadi peniaga apabila dah habis belajar di dalam universiti nanti. Harapan saya apabila peniaga kita bawa masuk dalam universiti, harapan kami biarlah peniaga ini sambil-sambil berniaga mendidik pelajar-pelajar kita. Pihak universiti telah mendidik secara teori dan tugas kami pula untuk belajar dia sebagai praktikal. Semoga program kayuhan amal ni berterusan sampai bila-bila supaya hubungan kami akan berkelan sampai berterusan. Berjaya menarik masyarakat daripada pelbagai latar belakang untuk terlibat dalam satu aktiviti yang bukan sahaja berbentuk aktiviti fizikal tetapi boleh memberikan sumbangan amal dan juga dana kepada golongan-golongan yang memerlukan, dan interaksi antara masyarakat luar, masyarakat kampus ini akan membentuk satu jaringan ataupun network yang baik, dan mereka akan nampak bahawa peranan universiti itu bukan sahaja daripada sudut ilmu, menimba ilmu, menerbitkan artikel-artikel, tetapi juga memberikan pulangan balik kepada bakti balik kepada masyarakat. So itu harapan kita, dan kita berharap bahawa mahasiswa-mahasiswi UKM dan juga daripada IPT mana-mana untuk terus menggunakan ruang yang ada di universiti, ruang pengajian, supaya mereka bukan saja menimba ilmu di bilik kuliah tetapi juga keluar untuk berbakti kepada masyarakat, dan ini akan mendedahkan mereka kepada satu mendedahkan mereka kepada pengalaman untuk berorganisasi, berinteraksi dengan orang luar dan masyarakat, dan seterusnya akan meningkatkan kemahiran insaniah, dan ini akan menjadikan mereka boleh berdaya saing, menjadi lebih inovatif dan kreatif apabila mereka keluar di alam pekerjaan yang mencabar. Sesungguhnya ini akan juga memberikan nilai tambah kepada mahasiswa-mahasiswi universiti selain daripada ilmu yang dia dapat di dalam universiti itu sendiri.